Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak ahli jemaah dirahmati Allah sekalian, saya nak bercakap sekadarnya pagi ini tentang jamak dan qasar. Kita bincang tentang perkara-perkara yang penting yang selalu menimbulkan kekeliruan sajalah. Bukan nak bincang keseluruhan. Jamak itu mengumpulkan. Yang kita kumpulkan ialah solat asar dengan solat zuhur dengan solat asar, solat maghrib dengan solat isyak. Solat maghrib dengan solat isyak. Jamak ni ada dua bentuk. Satu dia gelar jamak takdim, jamak dahulu. Kita bawa solat asar ke dalam waktu zuhur. Kita bawa solat isyak ke dalam waktu maghrib. Yang satu lagi kita bawakan solat zuhur ke dalam waktu asar. Yang kedua kita bawa solat maghrib ke dalam waktu isyak. Itu nama jamak takhir. Gitu. Yang kedua disebut qasar. Qasar ni memendekkan. Sembahyang yang boleh dipendekkan hanya sembahyang 4 rakaat saja. Zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, isyak jadi 2 rakaat. Itu saja. Dan bila kita membincangkan soal jamak dan qasar ini namanya salat musafir. Salat seorang yang dalam perjalanan lebih daripada 2 marhalah. Lebih kurang zaman kita ni 90 km. Adapun dalam keadaan kita musafir itu, kita kena faham dah 3 konsep, 3 perkara. Yang pertama mastautin, ketika kita berada di kampung kita. Yang kedua musafir, kita dalam perjalanan, dalam safar. Yang ketiga bermukim. Ini masalah bermukim ni kadang-kadang orang sangat keliru. Bukan nak sebut hari ni. Bermukim kita